Hai semua, kalau anda ada anak autistik, mesti anda selalu fikir kan, macam mana ya cara terbaik nak bantu dia berkawan, nak bina hubungan. Nah, dalam perkongsian kali ini, kita akan tengok satu panduan praktikal, langkah demi langkah untuk kita sama-sama pupuk kemahiran sosial yang betul-betul bermakna untuk mereka. Inilah soalan paling penting kan? Sebab matlamat kita sebenarnya bukanlah nak paksa mereka ikut semua peraturan sosial, bukan. Tapi kita nak bantu mereka bina persahabatan yang ikhlas, yang buat mereka gembira, hubungan yang tulen di mana mereka rasa bahagia. Okey, jadi ini dia perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula kita akan fahamkan matlamat sebenar kita, iaitu hubungan yang tulen. Lepas tu kita tengok asas penting sebelum kita mula. Kemudian kita akan masuk bab kemahiran teras, alat bantu macam cerita sosial, cara nak berlatih dari rumah sampailah dengan kawan-kawan, dan akhir sekali, macam mana nak gabungkan semua dalam permainan berkumpulan. Jom kita mulakan. Baiklah, bahagian pertama. Matlamat kita ialah hubungan tulen. Kenapa ini penting? Sebab latihan kemahiran sosial ni bukan setakat nak suruh anak kita fit in atau jadi macam orang lain. Ia jauh lebih mendalam. Okey, menurut Dr. Mary Barbera, seorang penganalisis tingkah laku yang terkenal, inilah 3 kesilapan utama yang kita kena elakkan. Kita tak boleh terus lompat ajar kemahiran yang kompleks, contohnya macam tunggu giliran atau cara bagi salam yang rumit sebelum anak kita betul-betul bersedia. Sebab tu, penilaian tu sangat penting. Kita kena tahu kat mana tahap mereka yang sebenar, barulah kita boleh mula dari situ. Matlamat kita yang sebenar adalah untuk bantu anak kita bina kawan yang betul-betul ikhlas, yang boleh jadi sistem sokongan untuk dia. Kita tak kejar kuantiti, seorang kawan baik pun dah cukup berharga. Selalunya, kita dengar nasihat suruh jadi peramah macam orang lain kan? Tapi pendekatan kita lain sikit. Ia lebih kepada mencari kolam yang sesuai untuk anak kita. Tempat di mana dia boleh jadi diri dia sendiri tanpa perlu berpura-pura. Okey, sekarang kita masuk bab asas. Sebelum kita ajar apa-apa kemahiran pun, ada beberapa perangkap atau kesilapan biasa yang kita kena elak. Kalau tak, usaha kita mungkin tak menjadi. Ya, ada 3 kesilapan besar yang sangat biasa berlaku. Bukan setakat ibu bapa, profesional pun kadang-kadang terbuat juga. Bila kita faham dan elakkan 3 perkara ni, kita sebenarnya sedang sediakan landasan yang kukuh untuk anak kita. Jom kita tengok satu persatu. Kesilapan nombor 1. Terus lompat ke matlamat tanpa buat penilaian. Maksudnya, kita terus nak dia berkawan tanpa tengok dulu tahap kemahiran dia yang sedia ada. Macam mana bahasa dia, pengurusan diri dia, tingkah laku dia. Ingat, sosialisasi bukan sekadar letak dia dalam satu bilik dengan budak-budak lain. Ia mesti bermakna dan itu bergantung pada kebolehan semasa dia. Kesilapan kedua pula ialah mengajar kemahiran yang terlalu tinggi, terlalu awal. Ini macam suruh budak belajar berlari sebelum dia pandai berjalan. Konsep macam tunggu giliran, adab sopan atau borak-borak, semua tu penting, tapi ia datang kemudian. Kalau kita ajar terlalu awal sebelum asas dia kukuh, interaksi tu akan rasa pelik dan tak semula jadi untuk dia. Dan yang ketiga, kita mengharapkan kemahiran tu akan datang sendiri. Kita fikir, letak je dia dengan kawan-kawan, nanti pandailah dia. Tapi sebenarnya tak. Kemahiran sosial ni kompleks. Ia bukan macam demam yang boleh berjangkit. Ia perlu diajar satu persatu dengan cara yang tersusun. Okey, kita dah tahu apa yang patut dielakkan. Sekarang, jom kita fokus pada apa yang perlu kita bina. Kita akan lihat kemahiran-kemahiran teras. Anggaplah ia macam blok-blok binaan asas untuk mana-mana persahabatan pun. Yang pertama dan paling asas ialah timbal balik atau reciprocity. Ini jantung kepada semua hubungan. Bayangkan macam main baling-baling bola. Saya baling pada awak, awak sambut dan baling balik pada saya. Itulah dia. Satu tindakan dibalas dengan tindakan yang berkaitan. Ia tentang pengalaman yang dikongsi bersama. Ia seperti permainan serve and return dalam tenis. Satu pihak beri, satu pihak lagi balas. Ia mengajar anak-anak untuk perhatiin apa yang orang lain buat dan bagi respons dalam aktiviti yang sama. Simple je kan? Tapi sangat berkesan. Macam mana nak ajar? Mudah sahaja, melalui permainan. Contohnya, ambil 2 barang yang sama, macam 2 biji topi. Mula-mula, anda pakaikan topi itu kat kepala dia. Lepas tu, ajak dia pula untuk pakaikan topi lagi satu kat kepala anda. Bila dia buat, raikan. Bukan setakat cakap good job, tapi tunjukkan yang anda seronok. Biar keseronokan bermain bersama tu yang jadi ganjaran utama. Kemahiran teras yang kedua ialah rujukan sosial. Yang ini macam kuasa sakti dalam dunia sosial. Ia adalah kebolehan untuk baca keadaan dengan tengok muka atau isyarat kita, ibu bapa dia.
Pernah tak perasan anak kita pandang kita dulu untuk dapatkan anggukan okey atau gelingan jangan sebelum dia buat sesuatu? Itulah rujukan sosial. Ia membina kesedaran sosial mereka. Ini pun kita boleh ajar melalui permainan. Contohnya, masa main acah-acah atau geletek, biar dia yang mulakan. Dan anda senyum atau angguk sebagai tanda, okey, teruskan. Lepas tu, tiba-tiba anda berhenti. Tunggu sampai dia pandang muka anda seolah-olah bertanya, kenapa berhenti? Bila dia pandang, anda senyum balik, bagi isyarat dia boleh sambung. Lama-kelamaan, anda boleh perkenalkan pula isyarat tak boleh, macam geleng kepala, untuk ajar dia faham petunjuk yang berbeza. Dua kemahiran yang kita bincangkan tadi itu, ia sebenarnya mencipta pendawaian sosial dalam otak anak kita. Tanpa asas yang kukuh ni memang susah untuk kita ajar kemahiran sosial lain yang lebih kompleks dan harapkan kejayaan. Ibaratnya macam nak bina rumah tanpa asas yang kuat. Kita dah ada blok binaan. Sekarang, kita perlukan alat. Dan salah satu alat yang paling berkuasa yang anda boleh guna ialah cerita sosial. Apa tu cerita sosial? Ia sebenarnya cerita pendek yang kita reka khas untuk terangkan satu-satu situasi. Contohnya, kalau anak kita risau nak pergi parti hari jadi kawan, kita boleh buat satu cerita ringkas yang terangkan apa akan jadi kat sana, langkah demi langkah. Ini akan bantu sediakan dia dan kurangkan rasa cemas tu. Mana nak tulis cerita yang betul-betul berkesan? Kuncinya ialah personalisasi. Gunakan nama anak anda, letak gambar dia, sebut pasal minat dia. Dan yang paling penting, ajak dia sekali masa buat cerita tu. Bila dia rasa cerita tu dia punya, ia akan jadi lebih bermakna. Sebenarnya, struktur cerita sosial ni agak mudah. Nampak je macam banyak langkah, tapi ia logik. Kita mulakan dengan terangkan situasi, lepas tu kita jelaskan kenapa ia penting, kemudian kita tunjukkan cara yang betul untuk kendalikannya, bagi beberapa pilihan lain dan akhir sekali kita tutup dengan ayat-ayat yang positif dan memberi jaminan. Dengan template ni, sesiapa pun boleh cipta cerita yang hebat. Baik, kita dah ada kemahiran, kita dah ada alat, sekarang masanya untuk praktik. Kita akan bina satu jambatan daripada latihan yang selamat di rumah ke dunia sebenar bersama kawan-kawan. Matlamat kita bukan nak cipta anak yang ikut skrip macam robot, bukan. Matlamat kita adalah untuk memperkasakan mereka, bagi mereka alatan supaya mereka boleh hadapi situasi sosial dengan lebih tenang, kurang risau dan lebih berjaya. Perjalanan ni kita mulakan di rumah dulu dengan apa yang kita panggil stesen main. Kita sediakan beberapa sudut mainan dan latih dia untuk beralih dari satu stesen ke stesen lain. Bila dia dah mahir, barulah kita beralih ke peringkat seterusnya, main sebaya, di mana dia akan gunakan kemahiran tu bersama seorang atau dua orang kawan. Sambil tu, penting untuk kita faham yang permainan ni ada peringkat-peringkatnya. Mula-mula mungkin anak kita akan buat main selari. Dia main sebelah kawan dia tapi buat hal sendiri-sendiri. Tak apa, itu normal. Lepas tu, dia akan masuk ke peringkat main asosiatif. Dah mula kongsi mainan, ada borak sikit-sikit. Dan matlamat akhir kita ialah main kooperatif, di mana mereka bekerja sama untuk bina satu benda yang sama. Bila kita faham peringkat ni, kita boleh letak jangkaan yang lebih realistik. Bila nak ajak kawan datang main, pemilihan kawan tu sangat-sangat penting. Cuba cari kawan yang lebih kurang sebaya, yang ada minat sama. Kalau anak kita suka dinosaur, carilah kawan yang suka dinosaur juga. Ini akan jadikan interaksi tu lebih mudah dan seronok untuk kedua-dua pihak. Dan akhirnya, kita sampai ke peringkat yang paling mencabar, tapi juga paling bermakna. Permainan dalam kumpulan. Macam mana nak gabungkan semua yang kita dah belajar dalam suasana yang lebih besar? Rahsia untuk jayakan sesi main berkumpulan ialah struktur. Kena ada plan. Mula-mula, terangkan apa yang akan jadi guna cerita sosial atau jadual visual. Bila kawan-kawan dah sampai, bagi masa untuk warm up sikit. Lepas tu, buat aktiviti berstruktur yang dah dirancang, macam main cari harta karun ke. Dan bila dah habis, jangan terus bersorai. Kumpul balik, borak-borak sikit pasal permainan tadi. Sistem ganjaran yang jelas macam papan token pun sangat membantu. Pada dasarnya, apa yang kita buat ni adalah kita sediakan satu jambatan. Jambatan daripada pembelajaran yang berstruktur kepada hubungan yang sebenar-benarnya autentik dan menyeronokkan. Kita bantu mereka bina keyakinan dan kemahiran supaya mereka boleh cari jalan mereka sendiri ke arah kejayaan sosial, mengikut rentak dan personaliti unik mereka. Jadi, ingatlah ya, apa yang kita kejar bukanlah kesempurnaan sosial. Matlamat kita jauh lebih indah daripada itu. Ia adalah tentang rasa gembira bila ada kawan yang kita boleh percaya, kawan yang kita boleh jadi diri kita yang sebenar bila bersama dia. Perjalanan ini adalah untuk membantu anak kita merasai kegembiraan itu. Ini membawa kita kepada satu soalan besar yang perlu kita fikirkan bersama.
Semua nasihat praktikal yang kita bincangkan hari ini, ia sebenarnya membawa kita kembali kepada satu matlabat yang lebih agung, iaitu untuk membina sebuah masyarakat yang lebih inklusif dan menerima, di mana setiap individu, tak kira siapa pun mereka, dihargai kerana diri mereka yang sebenar.